Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keizinan buat kita pada petang hari ini dapat kita berkumpul untuk sama-sama kita meraihkan upacara ijab kabul di antara kedua pasangan mempelai, iaitu saudara Muhammad Faisal bin Ruslan dan juga saudari Nur Rashidah binti Abdul Karim. Teruskan untuk kita mendoakan kebaikan, kebahagiaan, keceriaan dan kecintaan terus mekar insya-Allah dalam kehidupan mereka berdua selepas ini, amin ya rabbal alamin. Junjungan besar kita Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasul, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, mereka tidak tergolong di dalam golongan aku. Ucapan tahniah dan juga syabas sebagai permulaan saya ucapkan buat anda berdua, kerana anda berdua meneruskan ikatan yang sudah terbina selama ini pada hari ini dengan ikatan pernikahan yang sah. Dan kami doakan semoga Allah SWT menjadikan anda berdua sebahagian daripada umat Rasul yang berjaya terus insya-Allah dunia dan juga akhirat. Pun begitu, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua peringatan agar semoga peringatan itu bermanfaat buat anda berdua dan khusus juga bermanfaat buat diri saya dan juga hadirin hadirat di sini. Pernikahan adalah suatu perkara yang suci di kacamata Islam, maka dengan itu Allah SWT meletakkan beberapa panduan dan juga beberapa syarat, sama ada bagi seorang suami maupun bagi seorang isteri. Pertama, bagi saudara Muhammad Faisal, sebentar nanti setelah menjawab kabul nikah, maka anda akan menjadi suami kepada Nur Rashidah. Antara perkara yang paling penting adalah agar anda hidup dengan isteri anda dengan cara yang sempurna. Kerana Allah SWT sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hidup dengan isteri dengan cara yang ma'ruf, yakni cara yang adil, cara yang baik, cara yang sempurna. Dan untuk mendapatkan perkara tersebut, saya kira ada 1001 macam kaedah. Namun kita sebagai pemberi nafkah utama dalam rumah tangga, kita laksanakan tuntutan nafkah dengan sebaik-baiknya. Khususnya pada 4 perkara ini. Pertama, menyediakan tempat penginapan yang sesuai. Kemudian kita memastikan kita menjaga makan minum isteri kita. Kemudian yang ketiga, kita menjaga sebaik-baiknya pakaiannya. Dan yang keempat, mengambil berat akan kesihatan isteri. Dan insya-Allah anda juga diwajibkan untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Pimpin diri anda, pimpin ahli keluarga anda, semuanya khusus agar jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kami doakan insya-Allah semoga saudara Muhammad Faisal bin Ruslan dapat melaksanakan tugas tersebut insya-Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga buat saudari Nur Rashidah binti Abdul Karim. Sebentar nanti anda akan bergelar isteri kepada saudara Muhammad Faisal. Begitu juga ada tanggungjawab yang perlu anda laksanakan sebagai seorang isteri. Yang utama adalah agar anda sentiasa mendengar dengan baik akan segala pesanan-pesanan dan juga akan segala kata-kata yang datang daripada suami anda, selagi mana beliau tidak mengarahkan kepada perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam kita. Begitu juga anda diminta untuk sentiasa menjaga nama baik anda, menjaga nama baik suami, menjaga harta benda anda berdua daripada rosak ataupun tercemar. Dan kami mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan buat anda berdua keturunan yang baik, anak-anak yang saleh dan juga salihah insya-Allah. Dalam masa yang sama sentiasa berbincang dan merancang dengan sebaik-baiknya bagaimanakah cara yang paling utama untuk membesarkan ahli keluarga kita, anak-anak kita, kerana mereka adalah amanah daripada Allah dan suatu masa nanti kita juga akan dipersoalkan akan amanah tersebut. Saudara Muhammad Faisal bin Ruslan, aku nikahkan dikau dan kahwinkan dikau dengan Nur Rashidah binti Abdul Karim yang mana telah berwakilkan walinya ini kepadaku dengan mas kahwin seutas gelang. Aku terima nikah Nur Rashidah binti Abdul Karim dengan mas kahwinnya seutas gelang. Alhamdulillah. Saksi macam mana kedua-duanya? Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz sahlah bergelar kedua-dua pasangan ini sebagai pasangan suami isteri, iaitu saudara Muhammad Faisal dan juga saudari Nur Rashidah. Hampir-hampir dia terplay out sikit tadi, tapi alhamdulillah nasib baik sempat kita jalan route dia betul tu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Gabrah lah kan. Berpeluh-peluh. Saya rasa menggeletar juga tadi tu. Pada tiap-tiap kali saya Muhammad Faisal bin Ruslan meninggalkan isteri saya Nur Rashidah binti Abdul Karim dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan ia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu.